Barang ni kalau ada dekat rumah, aku yakin akan memudahkan hidup korang, especially yang lelaki. Yang perempuan mungkinlah tak minat sangat, tapi kalau lelaki biasanya senanglah suka tengok benda ni. Video pasal dia ni dah banyak kali aku up, tapi aku akan up lagi sebab buat masa ni susah gila nak cari yang boleh lawan dia ni. Apa benda? Multi tools ni adalah benda yang dalam dia ada pelbagai-bagai tools yang biasa korang akan tengok bentuk dia macam ni lah. Spesifik model ni paling aku suka sebab gunting dia besar. Kalau banding dengan multi tools lain, gunting dia kecil macam kedekut benar. Pisau dia pun korang tengok puas hati apa besar. Ini kalau nak sakat potong-potong kotak, potong pasal kan, okey sangat. Yang buatkan lagi menarik, bahagian cutter dia ni kita boleh tengok jenis yang boleh ditukar. Artinya bila dah pakai sampai tumpul, relax, beli spare part, tukar. Itu 3 benda menarik lah yang ada pada dia ni. Dan korang kena tahu, tak semestinya letak dekat rumah je. Ada yang letak dalam kereta. Macam aku bawa hari-hari. Dia ni 16 dalam 1. Aku baru tunjukkan 3. Ada 13 lagi. Banyak. Contohlah. Ada gergaji babe. Screwdriver Phillips dengan cutter. Bottle opener pun dia ada. Can opener dia ada. Flathead screwdriver. Cutter di atas, cutter di belah bawah. Ni yang kelakar ni. Nampak puting kecil je ni. Yang ini tungsten tip geng. Ini untuk glass breaker. Dia ada macam-macam warna. Korang check lah sendiri. Yang aku ambil ni warna hijau. Kau nak yang warna silver tu murah sikit. Yang warna kelabu asap pun cantik. Atau kau nak paling garang, kau cuba check yang warna maroon.